panjang Azira and Azira ya. Okey, terima kasih. Oh, terus buka live Fakar dan Okey, malas nak Haziq. buka live. Abang Okey, Parat selamat buka datang live. kepada kawan-kawan kita semua. Ada 56 orang yang menonton perlawanan ini. Diminta untuk share Share lagi. kepada kawan-kawan. Okey. Imran dan Zainal. Fal Zainal. Briefing. Okay. Oh, saya dipesan untuk malam ni ada Top score FMM. now, FM tu family Zain, head match. hotel. Suara putus-putus. So it's a tail, your call. You receive, you serve from which court? Tapi kita daripada mana? Daripada Bukit Kayu Hitam saya rasa. Referee saya. Tapi dia tak ada pula bunyi macam canglun ke siam. Jadi hari ni kita punya referee semua yang bertauliah lah kan. Okey, betul lah. Referee yang certified by MPA dan PIP. Popak. Okay, player, you MPA dan may Pupa. test yourself now. Okey, itu dia. Zaim Taufik akan memulakan perlawanan hari ini. Oh bukan, Efira. Okey, Zaim akan jadi partner dia duduk sebelah. Kita sebut nama Zaim banyak sikit. Test serve. Okay. Itu test berdebar pula saya. Ingatkan dah mula. Okey, Fal Zainal akan mulakan test serve. Alright, players. Receiver ready. Receiver. Time in 0-0. Okey, Elvira Roy akan mulakan. Itulah serve. detik debaran bermula. Cantik, serve selamat. Satu drive daripada Zaim dan cubaan overhit. Tak berjaya diangkat. Pop up pop up ya. Pop up. Memberi peluang kepada Imran untuk melakukan overhead. Imran is good player. 1-0. Tadi saya tengok dia main. Memang bagus. Good serve from Imran. Nice. Cantik. Drop. Hampir saja masuk. Satu cubaan lob. Tak berjaya. Side out. Alamak, satu serangan daripada Dia, teammate sendiri. Kalau kita tengok shot tadi kan, banyak yang kita dengar ada injek tu kan. Sebenarnya bola tu bukan datang straight pun. Dia datang daripada unsur-unsur macam tu lah. Tapi pising sikit-sikit lah. Okey. Point. Satu drip ke forehand. Masih lagi ni Fal Zainal. 2-1. terasa dia punya ni kan. Cantik. Ball daripada Zaim. Cantik tadi What a servis daripada volley. Zaim. Zaim serve ke arah backhand opponent mencari titik kelemahan 3-1. opponent. Bola out Zaim tadi. Sekali lagi out. Tapi semua dia belanja. Okey, terkeluar. Satu rally. Kebanyakan semua 4-1. volley seperti badminton ya. Betul tadi. Ya. Dia punya excitement tu, dia kalau dia tak ambil tadi bola tu out. Tapi rugilah kan. Point. Terstop awal. Jadi kita main. 5-1. 5-1 kedudukan sekarang. Tak berjaya bola. Point. Untuk return masuk ke dalam court tak berjaya. 6-1. Zaim dengan satu semi drive Point. dan follow up. Terus saja dia volley ya. Laju betul 7-1. Zaim dengan Evira ni. Dah 7 dah. Nice return. Cantik. Nampak Okey. cubaan poaching daripada Sana. Zaim. Poaching dah sampai. Dos Bola sana. pula terbang keluar. Sails out. Point. Satu return yang terkeluar daripada LP. Tak berapa banyak lah mistake daripada partner 3-7. Zaim dengan Elfi ni kan. Tapi itulah. Berjaya juga poin kedua. Cantik. Tepat ke Side baseline. out. Change and Tekanan terus ke 8-3. baseline time out. Time out. Line dan ke Change court. kaki Fal Zainal. Betul. Menyebabkan sukar untuk Oi, return. susah nak ambil bola tu. Memang susah.
Dia bila dah sampai kat baseline dekat kaki tu, susah sikit. Okey, mereka tukar side. Kedudukan sekarang 8-3. 8-3. Zaim dan 5 mata Elvira ketinggalan 5 mata. Pandang baik. Point. Tampanan kedua tak berjaya. 9-3. Okey, satu Sarah. drip yang tersangkut. Sedikit selama Zaim Taufik Mungkin dia Agak- sebab dia dah lead jauh sikit, dia dah relax. Ya, agak tenang Fair nampak. line. Seperti mulut je Tengku Mak Kamit berzikir sambil main. Alhamdulillah. Dunia dapat, akhirat dapat Zaim. Good defend. Dan satu lagi Okey. bola Zaim. Dah bola. Tunggu Ting. pop up habis dah. Side out. Penonton-penonton kita ada 64 orang sekarang tengah view 10-4. live kita untuk Blow Celebrity Team. Okey, boleh tolong share kita punya live kita untuk bagi lagi kita ramai untuk melihat perlawanan Itu dia live. drop reset dia sekali lagi. Dah berjaya, tidak berjaya dimatikan. Itu dia. Last. Betul-betul ke body attack Naris lagi. Dapat kena pedal. 5-10. Oh, terima kasih Nuyul yang cantik. masuk ke live kita. Point. Nuyul Zainal. Bengat pisang. 6-10. Padu pengulas Bengat pisang. 6-10. 4 poin lagi untuk menyamakan. Gagal. Point. Gagal untuk diangkat secara selamanya dengan oleh Zaim. Sikit lagi, sikit. 7-10. Nampak serve tu macam slow. Terima Terus kasih kepada Boss Wan kerana sudi share kita punya live. 11-7. Thank you Boss Wan. Itu dia. Point. Seven. Out. Out. Sayang. Oi, jauh betul. Kuat pula dia pukul tadi. Ada. 8-12. Okey. Tutup volume dia Okay, tutup volume dia. Wow, flying overhead Point. smash. Terima kasih share Imran. live dan kepada Itu dah macam If badminton Nazan ada, macam yang volleyball baru pun saja join ada. melihat kita punya 9-12. live. Ramai 66 orang. I am Lagi Chelly. sekali. Okey, terima kasih Point. kerana join. Tengok kita punya live perlawanan hari ini. dekat nampak ya? Perlawanan kali ini di 10-12. antara Zaim Elvira dan Imran dan Falzainan. Betul. Menghampiri Tadi ketinggalan 5 mata Sekarang dah tinggal 2. Itu dia sekali lagi. Zaim cuba tampan tapi bola tu keluar sedikit kuat. Imran Sedikit. sekarang sudah panas badan mungkin agaknya. 11-12. Terlalu agresif Bukan permainannya. Imran saja. Falzainal pun sama juga. Oh. Ya. Imran dah dapat. Oh, Imran dah nampak ruang yang dia patut bagi bola tadi kan. Cantik. satu lagi kesilapan daripada Zaim Taufik. Tahniah. 12-12. Satu lagi percubaan dan keluar. Masih di tempat yang sama. Nampaknya Imran sedikit sebelah situ kan. Cantik bola tu. Dia akan tukar arah. Nasib Okey. baik. Side out. Sayang Cubaan untuk reset yang tergandas di jaring. Dia macam main pakat. 13-13. Macam main pakat pula. Dah 13-13. Lama sikit main. Sayang dah sekali salah, dah satu salah. serve yang terkeluar daripada Dah Zaim salah. Taufik. Unforced error 14-13. 14. Mata akhir. Ini mata yang penting sekali. Jangan buat mistake. Out. Masuk. No mistake. Satu Okey. press ke arah badan Side out. 14-14. Kedudukan sekarang. Okey, Wawa Syafira. Terima kasih kerana join kita punya live.
Cantik. Satu tampanan dan satu overhead yang senang. Dapat kepada Imran. Imran cuba. Dapat lagi kepada Nabila. Dapat kepada Imran. Imran cuba lagi sekali. Berjaya diselamatkan. Sengit. Memang sengit dan habis perlawanan. Oh, itulah rally yang paling best sekali selama 15 poin yang kita tengok daripada tadi. Itulah rally paling shock sekali. Masing-masing menyumbang. Imran dan juga Nabila menyumbang kepada poin tersebut. Rally terakhir memberi mata kemenangan kepada Imran dan Falzainal. Satu rally yang cantik. So final score 15-14. Kedudukan 14 sama ketika itu. Kedua-dua pasangan memerlukan mata kemenangan. Satu attack and defense yang cantik. Memang sengit. Poin yang paling last, poin yang paling penting, kita nampak terus terkeluar Nabila punya skill dengan sabar, dengan compact hit dia memang cantik. Memang perlawanan yang memang baik lah. Sebab poin ke-14 tu kalau ikutkan semua orang kedegu. Okey, kita tengok sedikit highlight perlawanan sebentar tadi. Ya. Itu dia. Zaim. Bukan, you next. Ya, Cantik tidak sekali. dapat berdiri, tidak dapat.